Yang perlu dipahami bagi seorang salik, Nabi bukan sekadar hanya membawa syariat, bahkan pada diri Nabi, pada syariat Nabi, pada nur baginda Nabi SAW, Nabi juga sebagai tabib qulub, sebagai doktor hati. Oleh kerana itu, kalau siapa yang nak dapat penyembuhan, kena banyak selawat, baik penyakit zuhir maupun penyakit batin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam ke atas penghuluku dan kekasihku. Satu, ketakziman selawat kita kepada Nabi. Ya Allah, sampaikan selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam ke atas penghuluku. Sayyidi itu penghulu. Nabi sebagai penghulu bagi sekalian anak Adam. Dan Nabi sebagai penghulu dalam kepimpinan rohani. Kerana seperti mana dalam kudah saya pagi tadi, tidak akan kita sampai kepada Allah kalau tidak melewati Nabi. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, semua pintu tertutup melainkan hanya pintu Nabi sahaja yang boleh membawa seseorang itu usul kepada Allah. Wasil ilallah. Maka seseorang tidak boleh pilih jalan selain daripada jalan Nabi, memilih pintu selain daripada pintu Nabi untuk sampai kepada Allah. Mereka yang memilih selain daripada jalan Nabi, pintu selain daripada pintu Nabi, dia batil. Dia akan sesat, dia akan berada dalam kesesatan. Kalau kita nak bahas lagi ke dalam, dia akan membawa kepada pembahasan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak lain, kita berselawat kepada Nabi, kita hantar ke dalam kalbu supaya berlaku penyembuhan. Agar terhubung kembali hati kita, rohani kita, nur kita itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi. Nabilah kepimpinan kita. Nabilah yang akan membawa kita sampai kepada Allah. Maka sesiapa yang dekat dengan Nabi, berarti dia dekat dengan Allah. Siapa yang kasih pada Nabi, berarti dia kasih kepada Allah. Dan siapa yang mendapat cinta Nabi, dia mendapat cinta Allah. Nah, selagi mana dalam hatimu adanya Nabi, selagi itulah kamu di dalam pertolongan Allah. Oleh kerana itu, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan, kalau hidup kita nak dapat keberkatan, kalau hidup kita nak mendapat pandangan Allah, kalau hidup kita nak mendapat bantuan dan tilikan Allah, maka sentiasa kita letakkan dan hidupkan Nabi dalam kalbu kita. Maka di antaranya dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Banyak berselawat kepada Nabi, berarti seseorang itu dekat dengan Nabi, maka Allah Ta'ala yang akan jaga agamanya dan Allah Ta'ala yang akan pelihara agamanya. Wahabibi, yakni kekasihku. Selawat dan salam ke atas penghuluku, Sayyidi Wahabibi, iaitu kekasihku. Ini pintu kita. Hubungan mahabbah, hubungan spiritual. Hubungan mahabbah kepada baginda Nabi SAW. Kerana mahabbah kepada Nabi itu membawa kamu mahabbah kepada Allah. Mahabbah kamu kepada Nabi yang disebut mahabbah Rasul, itu sebagai pintu kepada mahabbah kepada Allah. Sehingga disebut lagi, seseorang itu yang panak dengan Rasulnya, panak bil Rasul, itulah panak billah. Jadi
Jangan kita mencari pintu yang lain, nanti sesat. Jadi kekasih kita ialah Nabi SAW. Jadikan Nabi itu sebagai qudwah. Jadikan Nabi itu sebagai idola. Jadikan Nabi itu sebagai contoh dalam perjalanan hidup kita. Bahkan disebut oleh Al-Imam Qushairi dan risalah Al-Qushairiyah, cinta kepada Rasul adalah tanda sahnya cinta seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau dia sebut dia mengaku cinta Allah tetapi dalam hatinya tidak ada Rasul, maka batal cintanya itu. Cintanya itu penuh dengan kedustaan. Batal. Kalau seseorang hanya sebut dia mencintai Allah tetapi dalam hatinya tidak ada Nabi, berarti kecintaannya, imannya kepada Allah itu batal. Maka kata Al-Imam Al-Qushairi, cinta kepada Rasul adalah tanda sahnya cinta seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa hidupkan hati kita dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangunkan kalbu kita dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah sentiasa tenggelamkan kita, batin kita, rohani kita dalam nur baginda Nabi SAW. Kemudian dalam selawat tabibiyah lagi disebut apa? Wa tabibi qalbi. Pengubat hatiku. Wa jasadi dan jasadku, wa ruhi dan rohaniku. Ini dalam selawat tabibiyah. Semakin kuat pancaran nur Nabi dalam hatimu, maka semakin hilanglah segala zulumat, segala kegelapan, segala kejahatan nafsu yang ada dalam kalbumu. Kalbu ni center. Kalbu ni yang menghubung di antara jasad dan roh. Kalbu adalah pusat kesedaran. Pusat kesedaran ketuhanan dan juga di situ adalah pusat kesedaran kehambaan. Maka tempat pandang Allah, tempat tilik Allah, kalbu. Tempat nazrahnya Allah, kalbu. Tempat Allah Ta'ala nak berikan makrifat, limpahan nur, tidak lain, iaitu pada kalbu. Oleh kerana itulah, beruntunglah, berbahagialah, berjayalah apabila seseorang itu sentiasa membersihkan kalbunya. Dan kejayaan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah, sejauh mana kamu boleh bersihkan kalbumu. Bahkan kedudukan seseorang itu di sisi Allah itu terletak sejauh mana kedudukannya dengan Nabi. Kedudukan seseorang itu di sisi Allah bukan dilihat pada amalnya, ibadahnya, ilmunya, zikirnya, dakwahnya, jihadnya. Tidak. Pakaiannya. Kedudukan seseorang itu di sisi Allah itu terletak sejauh mana kedudukannya dengan Nabi. Semakin seseorang itu menyatu dengan Nabi, dekat dengan Nabi, berarti semakin dekatlah dirinya dan dia akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kalbu kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa jadikan kalbu kita sentiasa rindukan Nabi, menyatu dengan Nabi SAW. Kedudukan seseorang itu di sisi Allah itu terletak sejauh mana mahabbahnya kepada Nabi. Bahkan semakin benar ittibaknya kepada Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah, semakin benar ittibaknya dengan Nabi, semakin kuat dia mengikuti Nabi, ittibak dengan bil mahabbah, dengan kecintaan, semakin betul ittibaknya, semakin benar ittibaknya, maka semakin benarlah cintanya kepada Allah. Kebenaran cinta seseorang itu kepada Allah itu terletak sejauh mana
ittiba'nya dengan Nabi. Boleh faham tak ni? Kebenaran iman seseorang itu di sisi Allah itu dilihat, diukur pada sejauh mana ittiba'nya dengan baginda Nabi SAW. Maka untuk nak mendapat penyembuhan kalbu tidak lain dengan kita kena hubungkan kembali, pertalikan kembali kalbu kita dengan Nabi. Ketika kita, semakin kuat sinaran, semakin kuat pancaran, semakin terang benderang kalbumu dengan limpahan nur Nabi SAW, semakin tinggilah makrifatmu di sisi Allah. Kerana rahsia makrifat itu tidak lain, itu hanya ada pada diri Nabi SAW. Tidak akan terbuka makrifat yang hakiki, makrifat yang benar, selagi mana kamu tidak sembuhkan kalbumu. Dan bagaimana nak sembuhkan kalbu? Tidak lain dengan nur. Kata Ayah Nawalid, bersihkan pakaian. Kalau kotoran pada pakaian, kita bersih dengan air, dengan sabun. Kita cuci dengan air, dengan sabun. Maka hilanglah kotoran pada pakaian, pada kainmu. Namun bagaimana nak bersihkan kalbu? Bukan dengan air. Kalaulah dengan air boleh bersihkan kalbu, mudah. Kita minum air bukan 3 liter, 5 liter, 10 liter. Kan? Bukan dengan air untuk bersihkan kalbu. Namun untuk bersihkan kalbu dengan nur. Dengan cahaya. Semakin kuat pancaran cahaya. Oleh kerana itu kita kena jadikan amal kita ini amal yang mendatangkan cahaya. Seperti mana dalam kuliah duha pagi tadi yang saya sebut di Shah Alam. Kita nak pastikan amal kita walaupun amal sedikit, tetapi yang sangat dititik beratkan dalam perjalanan kesufian, amal yang benar-benar walaupun sedikit, namun amal itu mendatangkan cahaya. Amal itu mendatangkan cahaya dalam qalb. Dengan cahaya itulah didapat memandang. Yang disebut sebagai syuhud. Nak mendapat dikatakan dengan nur makrifat, nur syuhudi, nur muraqabah. Itu tidak ada dengan nur baginda Nabi SAW. Jadi sembuhkan qalbumu dengan Nabi. Hilangkan kesedihanmu, hilangkan kedukaanmu, hilangkan keresahanmu, hilangkan ketakutanmu, hilangkan kebimbangan dalam hidupmu dengan kuatkan hatimu dengan Nabi. Semakin kuat hatimu dengan Nabi, semakin kamu yakin, semakin bertambah yakinmu kepada Allah. Bertambah kuat penyerahanmu kepada Allah. Semakin kuat tawakalmu kepada Allah. Semakin redha kamu dengan apa yang berlaku. Lantaran apa? Lantaran kamu telah pakai dengan sifat Nabi. Petang ni kita syarah selawat tabibiyah saja. Boleh? Kan kita selalu amal. Kita dengar sedikit syarahan ilmiah. Jadi sembuhkan kalbumu itu dengan Nabi. Dengan hubungkan kembali dengan Nabi. Keresahanmu akan hilang. Kegunahanmu akan hilang. Kesedihan, ketakutan, apa jua yang membebankan jiwamu, yang meresahkan pemikir jiwamu, itu tidak lain dengan kamu ubatilah dengan hidupkan kembali Nabi dalam kalbumu. Sembuh. Sembuh. Bahkan seseorang itu akan semakin tenang dan semakin redha dengan apa yang berlaku dalam hidupnya lantaran kerana Nabi sudah ada dalam kalbunya. Maka selawat tabibiyah ini dengan harapan disebut sebagai selawat yang kita harap dengan disebut sebagai selawat penyembuhan. Mudah-mudahan dengan kita amal selawat ini limpahan nur Nabi itu akan memberikan kesembuhan yang paling penting adalah kesembuhan kalbu. Kerana matinya kalbu itu akan mematikan, memutuskan hubungan hamba dengan Allah. Adapun sakit jasadiah itu tidak akan memberikan kesan. Sakit zohir, sakit pada anggota fizik itu hanya memberikan sakit dan hanya kesannya tubuh.
Namun kalaulah sakit kolbumu tidak dirawati, penyakit kolbumu tidak disembuhkan sehingga membawa kepada matinya kolbu. Matinya kolbu itu akan lebih memberi kesan. Bahkan ini yang ditakuti oleh para arifillah. Mereka bukan takutkan kematian apabila nafas terakhir ruh meninggalkan tubuhnya. Itu kematian yang hanya memisahkan tubuhnya. Itu hanya memisahkan kelazatan tubuh, hanya mematikan kelazatan tubuh. Matinya dan tubuh pun akan balik. Dikebumikan, akan masuk kembali ke tempat asalnya. Tapi mati yang ditakuti oleh para arifillah, apa ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak? Matinya kalbu. Karena orang yang matinya kalbu, dia tidak dapat nak menikmati dan dia tidak akan dapat nak memahami bahasa-bahasa takdir yang berlaku dalam kehidupannya. Matinya kalbu, dia akan mematikan hubungan seseorang itu dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang yang barakah ini, jangan kau matikan kalbu kami, ya Allah. Amin. Jangan kau matikan hati kami. Kalau hati sudah dimati, khatamallah ala qulubihim. Matinya kalbu menyebabkan seseorang itu tidak akan rasa lagi nikmat dengan Allah. Matinya kalbu tidak akan menyebabkan seseorang itu rasa lazat dalam ibadah. Matinya kalbu menyebabkan seseorang itu tidak akan merasai asyik dalam ibadahnya. Bahkan dia tidak dapat nak memahami apa hakikat di sebalik yang berlaku dalam kehidupan ini lantaran kalbunya mati. Maka bangunkan kembali kalbumu dengan Nabi. Bangkitkan kembali kalbumu dengan Nabi. Bahkan ketika kalbumu sihat, tubuhmu sihat. Wattabibi qalbi wa jasadi. Ketika kalbumu sihat, seluruh kehidupanmu sihat. Ketika kalbumu sudah mendapat penyembuhan, maka pasti kehidupanmu juga di dalam penjagaan Allah. Center sudah betul, raja sudah betul, maka rakyatnya betul. Ketika mana kalbunya sihat, seluruh kehidupannya sihat. Pandangannya betul, pendengarannya betul, tindak tanduknya betul, kelakuannya betul, akhlaknya betul, keputusan yang diambil betul, semuanya betul. Lantaran kenapa? Kerana hidupnya itu dipimpin oleh kalbu yang betul. Kalbu yang sihat. Dan kalbu yang sihat inilah yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin sadid. Kalbu yang sejahtera. Apa makna kalbu yang sejahtera? Kalbu yang tidak mensyirikkan Allah. Apa makna kalbu yang sejahtera? Kalbu yang tidak ada syirik. Kalbu yang tidak ada penyakit. Kalbu yang sudah dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Wa jasadi wa ruhi. Nabi SAW pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku. Jadi penyakit hati ni bahaya. Ini yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah. Seluruh penyakit-penyakit kalbu, riak, hasad, ujub, lalai dan sebagainya. Inilah yang perlu disembuhkan. Dan nak sembuhkan tidak lain dengan datangkan nur dalam kalbu. Datangkan cahaya dalam kalbu. Wajah sadi dan tubuh kita, fizikal kita, ketika kalbu kita sentiasa sangka baik, kalbu kita tidak tertekan, emosi kita betul, kalbu kita betul, maka kehidupan kita sihat, tubuh kita sihat insya-Allah. Maka penyembuhan itu 70%, 80% itu penyembuhan pada kalbu. Kalau pada emosinya sudah sembuh, kalbunya sudah sembuh, penyakit yang lain pun akan sembuh. Tapi kalau kalbu tidak sembuh, jiwanya tidak sembuh, maka itu yang memberi kesan kepada penyakit-penyakit yang datang pada tubuhnya. Waruhi ialah Nabi SAW sebagai pengubat rohani kita. Yang sama ini rohani kita yang tertutup, terdinding
Rohani kita yang terhijab dengan Allah Subhanahu. Rohani kita rasa jauh dengan Allah, tak dapat merasai kedekatan, kehampiran. Rohani kita yang tidak dapat nak kembali memandangnya dalam setiap pandangan kita, menyaksinya dalam setiap pandangan kita. Maka ini peranan Nabi SAW. Peranan Nabi ini bersifat menyeluruh. Nabi sebagai pendidik. Nabi sebagai pendidik qalbu. Nabi juga sebagai apa? Nabi juga sebagai tabib bagi qalbu. Dan Nabi juga sebagai apa? Nabi juga sebagai penawar yang boleh memberikan sifat, yang boleh memberikan kesembuhan dengan barakahnya Nabi SAW. Kemudian Sayyidi Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Ini penting. Nabi SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul. Dan Nabi itu ada unsur. Nabi itu basyariah. Nabi itu manusia. Nabi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Namun kedudukan Nabi tinggi daripada kita. Kemuliaan Nabi, darjat Nabi tak sama. Namun Nabi ialah hamba. Nabi adalah manusia. Kerana di sini penting kita nak menolak golongan yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Nabi tidak Tuhan. Nabi bukan qadim, Nabi baharu, Nabi diciptakan. Namun pada diri Nabi itu, zahir dan batin Nabi itu ada kedudukan yang khusus. Ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad ibni Abdullah As-Sadiqil Amin. Inilah sifat Nabi. Inilah gelaran Nabi SAW. Sebelum Nabi diangkat sebagai kenabiannya, kerasulannya, diutusnya Nabi, sebelum datangnya wahyu yang pertama kepada Nabi, Nabi sudah dikenali oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Seorang yang siddiq, seorang yang amin, seorang yang sangat dipercayai. Ini gelaran Nabi, As-Sadiqil Amin. Gelaran kenabian sejak sebelum bi'syah, yakni sebelum dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga ke atas keluarga dan para sahabat sekaliannya. Menyambung barakah kita, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai para sahabat. Kasih selawat dan salam kita kepada Ahlul Bait Nabi wa ala alihi, yani alihi ahli bait Nabi SAW, dan kepada sekalian para sahabat. Para sahabat hidup mereka tidak lain. Hidup mereka untuk Nabi, Allah, Rasul, agama. Itulah yang ada dalam dada para sahabat. Layaklah para sahabat mendapat pujian, dapat iktirapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, sebagai rumusan dan kesimpulan pada petang ini, selawat kepada Nabi ini boleh membuka hijab. Semakin banyak kamu berselawat, apatah lagi kalau selawat itu ada guru, selawat itu ada bimbingan, selawat itu ada sanad. Selawat itu membersihkan, boleh membersihkan penyakitmu, boleh membersihkan hijabmu, boleh mengangkat hijab di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kita banyakkan selawat itu boleh memberikan kekuatan kepada rohani. Maka kalau kita hidup, kalau kita dalam ujian, kita banyak ingat Nabi. Dan ingat ujian-ujian yang kita lalui ini semua proses ketauhidan. Kalau kita nak dibandingkan dengan ujian Nabi, ujian para sahabat.
Bahkan di sebalik ujian, di sebalik kelukaan itu tidak lain. Kerana Allah Ta'ala nak bersihkan jiwa kita dan Allah nak angkat kedudukan kita, maqam kita di sisi Allah. Namun kita kena sabar dan syukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi dengan kita banyakkan selawat itu boleh kuatkan rohani kita, boleh kuatkan jiwa kita. Dalam ujian, banyakkan selawat. Dalam musibah, banyakkan selawat. Dalam kedukaan, banyakkan selawat. Dalam kehilangan nikmat, banyakkan selawat pada Nabi. Untuk mencapai ketenangan. Boleh membersihkan, boleh menyembuhkan. InsyaAllah barakah Nabi, limpahan Nabi. Boleh memberikan, boleh membersihkan dan menyembuhkan penyakit zahir kita dan penyakit batin kita. Oleh kerana itu selawat ini sebagai riyadhah. Selawat ada sebagai riyadhah salik. Seseorang yang nak berjalan kepada Allah, dia kena banyakkan selawat pada Nabi. Dan tidak ada mana-mana tariqah yang tidak ada amalan selawat. Mana-mana jalan, mana-mana salik, mana-mana tariqah, di antara asas zikir mereka, selain daripada istighfar, selain daripada zikir nafi dan isbat, selain daripada zikir Allah di qalbu, zikir sir, dan apa jua kalimah zikir-zikir dalam madrasah tariqah masing-masing, pasti selawat. Akan menjadi tertib dalam susunan zikir istighfar untuk bersihkan, mohon keampunan, bersihkan segala kotoran, bersihkan segala kegelapan dengan istighfar. Lepas istighfar, kemudian kita selawat. Kenapa selawat? Kerana nak hiaskan kembali. Setelah kita kosongkan, itu tahalli, maka selawat itu ialah tahalli. Kalau dalam perjalanan salik, dia kena menempuh tahalli, tahalli, tajalli. Maka kalau kita nak syarah selawat di sisi perjalanan maqam salik, tahalli, tahalli dan tajalli, maka istighfar itu tahalli dan selawat itu ialah tahalli. Kena duduk dengan Nabi. Kena hiaskan dirimu dengan Nabi. Kena menyatu dirimu dengan Nabi. Maka setelah kamu bersihkan, yakni istighfar, setelah kamu kosongkan, iaitu tahalli, maka kamu hiaskan diri kamu dengan selawat. Ketika kamu dah duduk dengan Nabi, menyatu dengan Nabi, berhubung kembali dengan Nabi, maka ketika itu kamu tunggulah tajalli daripada Allah. Kerana tajalli daripada Allah tidak akan dapat selagi mana tidak ada Nabi dalam dirimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pembukaan, kurniaan, futuh, waridat, limpahan ilahiyah itu tidak akan diperolehi selagi mana dalam hatimu tidak ada Nabi. Oleh kerana itu tertib zikir, kan, mana-mana kebanyakan tariqah, mulanya dengan istighfar, keduanya selawat, dan ketiganya la ilaha illallah, nafi isbat. Betul. Istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Ini nafi isbat. Kenapa kebanyakan dalam madrasah tariqah itu susunan dan tertib zikirnya? Kerana istighfar itu tahalli. Istighfar itu tahalli. Kosong. Akui segala dosa, segala silap, segala kegelapan. Minta Allah Ta'ala bersihkan. Minta Allah Ta'ala bersihkan segala kegelapan, zulumat ini. Bersihkan segala kejahatan-kejahatan. Kemudian setelah itu, untuk kamu nak naik lagi, makam penafian, makam fana, lebur, fana, nak menafikan pemilikanmu, la ilaha illallah, nak menafikan segala apa yang ada pada dirimu, nak menafikan wujudmu, itu kamu tidak akan dapat masuk ke dalam itu, wilayah ilahiyah itu, wilayah ketuhanan itu, kalau tidak dengan Nabi. Maka setelah istighfar, selawat. Setelah, ulama-ulama dulu susun cantik dah. Ada sebab mereka susun kenapa istighfar, selawat, la ilaha illallah.
tak la ilaha illallah dulu, tak istighfar, kemudian selawat? Kenapa tak susun istighfar dulu, kemudian la ilaha illallah, kemudian baru selawat? Ulama-ulama dulu susun dengan mereka mengikut, inilah maqamat salik. Kerana kamu benar-benar nak menafikan dirimu, tidak akan dapat penafian diri selagi mana tidak ada nur dalam batinmu. Maka selawat. Kena ada Nabi. Ketika mana sudah kamu sempurna tahallimu, iaitu kamu kosongkan dirimu, kemudian tahalimu, kamu hiaskan dirimu dengan nur Nabi SAW, maka tidak lain nanti akan terbukalah yang disebut sebagai tajalli, tajalliyat. Barulah akan dibukakan nur ilahiyah, rasa ilahiyah, rahsia ketuhanan. Itu tidak akan tidak akan diperolehi rahsia ketuhanan selagi mana tidak ada Nabi dalam dirimu. Oleh kerana itu, kuatkan kembali rohani kita dengan banyakkan selawat. Maka pada petang ini, seperti mana kami mendapat amalan daripada guru yang dikasihi Ayahanda Walid, maka saya ijazahkan kepada semua. Itu selawat Jibril, amal sehari 1000 kali. Qabil tu ijazah, terima ijazah. Kami terima ijazah. Amal sehari 1000 kali. Jangan tinggal, cuba dalam 40 hari, jangan tinggal. Jangan tinggal. Dan hantar ke dalam qalbu. Hantar ke dalam qalbu. Jadi selawat tu, biar selawat itu kita banyak main ke dalam. Salat. 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 Jadi kita tak nak banyak keluar. Kita nak ke dalam. Kerana penyembuhan di dalam. Penyembuhan ke dalam. Bahkan kalau kita nak buka lagi, segala rahsia-rahsia itu di sebalik qalbumu. Di sebalik qalbumu. Maka hantar ke dalam. Kata Ayahanda Walid, hantar selawat ke dalam qalbu. Sallallahu. Buat 1000 kali. Pagi 200, tengah hari 200, petang 200, malam 200, tengah malam 200. Bagi cukup 1000 kali. Sehari jangan tinggal. Rasailah perubahan itu. Buat selama 40 hari. Jangan tinggal. Jangan tinggal selawat. Jadi, kenapa? Kerana ketika sudah dibaluti, dirimu sudah dibaluti dengan nur Nabi, maka ketika itu kata Ayahanda Walid, tunggulah. Tunggu apa? Tunggulah Allah nak buka segala maklumat-maklumat rahsia-rahsia ketuhanan. Jadi rahsia ketuhanan tidak akan diperoleh selagi mana tak betul-betul kita hiaskan dan sirami dan baluti kalbu kita dengan nur baginda Nabi SAW. Jadi dengan banyakkan selawat. Dengan banyakkan selawat. Wallahu a'lam. Selesailah 1 jam. Perkongsian ringkas majlis selawat bulanan oleh Cik Na, jemaah kita di Kelantan, Hadiyul Khatam Al-Quran. Jadi mereka ni katanya tiap-tiap hari mereka ada tugasan kena habiskan selawat. Jadi sebulan sekali mereka nak tamat dan khatam dengan majlis bersifat bulanan dengan saya. Jadi itu sajalah, lebih kepada hanya nak mengambil barakah genap 1 bulan, itu saya dipahamkan. Jadi petang ni dah, tak silap saya dah 3-4 kali lah. Dan dia tidak ada tarikh tetap. Cuma pengalaman saya dah 3-4 kali ni, majlis khatam ni, petang, jam 5 petang. Macam ni lah. Dan Alhamdulillah kita dapat selawat sama-sama. Dan hari ni saya boleh syarah tentang selawat tabibiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Saya ijazahkan juga selawat tabibiyah kepada semua. Mudah-mudahan boleh diamalkan. Namun yang paling utama ialah selawat Jibril 1000 kali. Ada pun nak tambah
dengan selawat-selawat yang lain, itu silakan. Silakan seperti mana mengikut saranan-saranan apa yang kita dapat daripada para masyayikh kita. Barakallahu fikum. Sekadar itulah daripada saya, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya pun tak pasti stok buku ni masih ada himpunan selawat Nabi. Kerana buku ni sudah masuk cetakan yang ke-10, cetakan yang, dan waktu PKP lagi, tak silap saya. Jadi kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kena tunggulah untuk cetakan seterusnya. Buat masa ni belum ada lagi perancangan untuk nak cetak buku yang seterusnya, untuk nak cetak ulang cetak, kerana nak fokus kepada tajuk-tajuk buku-buku yang lain yang saya akan terbitkan. Dan di antara buku terbaru yang saya akan cetak dan terbitkan dan saya akan daurahkan ialah nak cerita tentang Nabi SAW, Habibullah, kekasihku, sebagai pintu ketuhanan dan pintu kehambaan. Pintu ketuhanan dan pintu kehambaan. Dan kita buka kepada siapa yang nak impak, nak memberikan sumbangan untuk kos percetakan buku ni, boleh direct WhatsApp dengan saya. Bagaimana nak mengambil bahagian walaupun RM1, RM2 untuk mudah-mudahan dengan penulisan ini membawakan lagi kesedaran bahawa bukan sekadar hanya memahami Nabi pada bentuk basariah Nabi, kemanusiaan Nabi, tetapi di sebalik itu, di sebalik Nabi, di situlah ada rahsia ketuhanan dan ada rahsia kehambaan. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih yang hadir pada petang ini, 100 orang lebih juga petang-petang macam ni. Moga selamat semuanya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Guru. Waalaikumsalam.